Okey, ini motor NMAX V2 Okey, NMAX ni saya dah custom monorail J, monorail J. Okey, jom kita review monorail J ni Dari sini nampak sikit kot. Okey, ni terang sikit. Nampak. So, okey, firstly monorail ni saya ambil daripada monorail V1, LCB1. LCB1. Lepas tu kena custom lah, sebab NMAX ni dia tak ada keluar monorail J ni. So kita custom. Untuk pertamanya, first kali besi ni. Okay, monorail J ni kita kena pasang besi ni dulu. Okay, besi ni belah kanan ni kan, belah kanan kita kena ukur. Dia akan lebih lah sebenarnya. So dalam ni saya potong. Ni nampak kesan potong. Nampak ni kesan potong. Kalau ikut dia panjang lagi, saya potong. Lepas tu dalam ni saya welding. Tengok nampak? Dalam ni kita welding. Zoom sikit. Okay, saya welding. Ni kesan welding nampak? Kesan welding karat lah. Okay, so besi dia akan masuk kat sana, dekat kita punya skru pedal yang belah atas ni. Skru pedal ni, skru pedal yang belah atas yang belah atas. Nampak? Okey, nampak? Skru pedal sebelah atas lah. Okey, seterusnya yang ni yang ni lubang skru ni saya buat satu bracket sini besi. Ini bracket kecil, besi potong, buat skru, kita sambung dengan ni absorber punya skru. Kalau tengok sini nampak alamak, nampak tak? Tu dia absorber punya skru kat dalam. Susah pula nak tengok. Ni nampak, saya sambung satu besi. Okey, sambung dengan absorber punya skru lah. Tu kat dalam sana, kat atas. Okey, besi pun dah karat lah. Welding, banyak welding Alright. Sebelah kiri pun sama. Sebelah kiri pun sama. Buat besi ni, sambung kat absorber punya skru. Kemudian dalam ni, sebelah kiri ni lagi banyak potong lah, sebab dia banyak gangguan belah ni. Potong, lepas tu welding balik. Pak besi dia lagi panjang lah daripada belah kanan. Sama juga dekat skru tu, skru pedal yang nombor 1 atas. Alright. Okey, nampak macam ni lah. Cabaran dia cabaran dia adalah nak bagi center ni betul-betul ngam dengan kiri kanan, nak bagi center. Lepas tu tak nak sangkut dekat ni atas pun nampak. So kita akan buat ngam-ngam je. Ni ngam-ngam je dengan ni. Ngam-ngam dengan ni lah, nampak? Tak kena kita punya apa nama ni, besi ni. So ngam-ngam. Cantiklah kejadian dia. Jadilah macam ni. Alright, kita ambil bob. Okey, masukkanlah sini macam tu Okey, ngam masuk. Okey, nice, tekan, settle. Siap kita punya monorail J. Okey, lagi satu nak pasang monorail J ni kan. Monorail J ni kita kena pasang besi ni dulu. Pasang besi ni dulu kiri kanan, lepas tu baru masukkan dia punya tapak ni. Sebab tapak dia akan, nampak dia akan tarik ke dalam macam tu. So kalau awak pasang tapak ni dulu, besi depan tu memang payah nak pasang lah. So itu je tips dia, pasang besi ni dulu kiri kanan, baru pasang tapak. Okey, ngam, luncur.